Persembahan cukup lomlai ditampilkan Johor Darul Tazim JDT ketika berdepan PKR SV Rieng dalam aksi ketiga kumpulan B Piala Shopee 2025-2026 yang berakhir dengan keputusan seri. Pasukan dari Kemboja itu berjaya memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri dengan mencetak 2 gol pada babak pertama permainan. Usaha skuad Harimau Selatan untuk mengecilkan jurang sepanjang babak kedua permainan dilihat menemui jalan buntu dengan gandingan tugas rangkai, Jairo da Silva, Mohamadu Sumarih dan Mosa CDBR tidak berjaya. Namun, penantian untuk mencetak gol akhirnya berakhir pada masa kecederaan apabila Shen Lori mencetak gol peribadi pertama musim ini sebelum Corbin Ong hadir sebagai wira untuk mengikat kedudukan. Satu mata yang dibawa dari tempat lawan itu sedikit sebanyak memastikan JDT kekal di tangga teratas kumpulan B dengan 7 mata dikumpul daripada 3 perlawanan. Tetapi, kejayaan untuk mengelak kekalahan itu tidak memberi kepuasan buat pengendali skuad Harimau Selatan, Hisco Munoz yang jelas kecewa dengan persembahan anak-anak buahnya terutama minit permainan 45 pertama. Tiada apa yang menjadi pada masa pertama dan saya kecewa. Pemain menaikkan intensiti permainan pada babak kedua dan kami memiliki lebih dari 5 minit masa tambahan, kami sepatutnya menang. Tetapi, skim bola sepak. Kami hanya boleh terima akan satu mata yang diraih, kami perlu pelajari daripada perlawanan itu dan ada banyak aspek permainan perlu diperbaiki, katanya. Jelas pengendali dari Sepanyol itu, kesibukan jadual JDT yang akan turut berentap dalam saingan Liga Juara-Juara AFC ACL Elite tidak boleh dijadikan alasan atas keputusan mengecewakan di Kemboja tersebut. Fokus JDT selepas ini akan ditumpukan kepada pertandingan tertinggi Asia itu apabila akan menerima kunjungan Shanghai Port di Stadium Sultan Ibrahim, Johor pada Rabu. Selepas itu, mereka akan berentap dalam perlawanan akhir Piala FA menentang Sabah FC di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu depan dalam usaha mengekalkan kejuaraan itu. Dalam saingan Piala Shopee pula, jago bola sepak tempatan itu akan bertemu Shan United dari Myanmar dalam usaha memastikan kemaraan kepusingan kalah mati pertandingan peringkat Asia Tenggara itu. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.